الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا المصطفى المختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Alhamdulillah, macam biasa kita zahirkan rasa terima kasih kita dan syukur kita yang tidak berbelah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnia dan inayah serta segala bantuan yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, khususnya bantuan qudrat kita lah, tenaga kita yang kita boleh olah guna qudrat kita ni untuk buat taat, dan juga kita merasa nak gunakan qudrat kita ni buat taat. Seperti mana kita sebut sebelum ni, tak semua orang ada qudrat dan ada tenaga elok ni dia merasa nak buat benda baik. Jadi boleh merasa nak buat benda baik dengan qudrat yang ada ni, satu anugerah berilah yang Allah Ta'ala punya kat kita. Ramai juga orang sehat ni dia tak ada dan tak merasa nak buat benda elok, nak buat benda baik. Jadi Alhamdulillah, kita pujuk hati supaya bagi merasa terima kasih teramat sangat atas penggunaan yang berpanjangan, dan kita harapkan Allah Ta'ala semai dan istiqamah untuk kita terus konsisten dalam melakukan pengabdian dan amal bakti yang kita harap menjadi asbab untuk kita selamat bila mana kita berjalan seorang-seorang. Bila mereka tinggal kita lalu malam tama, kita boleh bawa benda-benda yang baik kita buat hari ini sebagai pembantu dan pembela kita. Malam ini kita nak sambung kitab kita Mustikah Hadis. Kalau kitab sama dengan saya ni, Rasulullah 59 edisi Jawi. Yang ini saya tak tahu lah, tapi kita bercerita dan bincang mengenai hadis Jibril yang kita bercerita malaikat ilmu dari orang. Baik lupa Nabi SAW tanya pasal iman, Islam dan juga ihsan. Panjang tak kita bincang. Malam ni kita nak sambung pula poin yang seterusnya berkaitan dengan wujudan malaikat. Sebab itu cerita yang main buat Nabi itu adalah malaikat lah. Pertama, makhluk yang Allah Ta'ala cipta nak tunjuk kebesaran dan kehebatan lah. Sebab buat malaikat ni makhluk yang dahsyat, besar, tiba-tiba semuanya respect dan taat kepada Allah Ta'ala. Jadi nak tunjuk kata kehebatan dan kebesaran lah. Jadi malaikat ni diciptakan hebat, patuh, taat dan berbakti kepada Allah. Kita tak sebut tolong lah, sebab Allah Ta'ala besar pada af'an. Sebut malaikat ni tolong Allah Ta'ala segi tauhid ni, dia suruh wahiyat. Jadi malaikat ni berkhidmat. Kalau tolong ni dia kena bahas panjang, sebab kita belajar wahdaniyah fil af'an. Allah Ta'ala besar pada perbuatan. Besar pada perbuatan maksudnya buat kerja dalam orang dulu. Tapi malaikat berkhidmat untuk Allah. Setengah tersebut atau tolong, yang kadang-kadang membawa salah faham. Walaupun ayat itu ada maksud tersendiri, tapi bawa salah faham. Jadi saya pun belajar dari kecil dulu, besar pun ingat malaikat itu Allah Ta'ala. Jadi berkhidmat, berbakti. Macam ada orang jawatan besar masjid kita ni, kita tolong buka pintu dia, bukan maksud kita membantu, kita berkhidmat. Dia mungkin buka pintu dia, berita dia
dia boleh turun sendiri. Dia buka pintu kereta dia tahu nak turun mana. Yang kita tolong dia buka. Pasal apa tolong? Pasal nak berkhidmat dengan orang kenamaan. Macam tu juga malaikat pun bukan nak tolong, nak khidmat dalam Allah. Lalu tu juga kita dengan orang-orang kenamaan, mufti gambar masjid kita ni. Kita dengan kuasa masjid ni tolong Pak itu. Tolong tu membantu kan? Tak, tolong dengan maksud berkhidmat. Sebab mufti dia boleh buka kita ni tu. Kita pergi berbakti. Baik. Jadi nak cerita kata adanya malaikat sebagai makhluk yang berbakti. Allah Ta'ala cipta nak tunjuk kehebatan makhluk yang sakan sampai teratur pun hormat, sikit pun tak ada, ingkar dengan perintah Allah. Maka nak menunjukkan kata kehebatan Allah di antara makhluk yang hebat, besar. Kita ingat cerita ada berapi sayap, buka satu sayap untuk habis tujuh ke langit dan bumi. Teratur punya malaikat pun hormat dan taat kepada Allah Ta'ala. Mau nak ajak kita habis banyak sangat duk lawan Allah Ta'ala dan banyak sangat duk tak puas hati dengan Allah Ta'ala. Baik, kita tengok kata Tuhan kita rahimahullah Ta'ala. Undang-undang dan ilmu-ilmu jasmani boleh dicari dan dikaji oleh manusia, tetapi undang-undang dan peraturan rohani, iaitu hukum-hukum syarak. Hukum syarak ini dipanggil peraturan rohani. Sebab nak faham hukum syarak, dia kena guna basirah. Dia guna basirah, mata hati boleh faham hukum syarak. Sebab tu setengah orang dia tak boleh memahami hukum syarak kerana tak ada basirah. Sebab dia rohani. Sebab tu kadang-kadang dia tak tahu hikmat Tuhan suruh kita pasal apa haram mari, pasal apa wajib kena buat mari. Dia tak tahu sebab tertutup ainul basirah. Kerana hukum syarak ni dia perlukan kepada rohani untuk faham. Rohani ni antaranya ibadat, antaranya jauh pada dosa atau rohani. Sebab tu tuan-tuan saya kita berkata kisah Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Imam Syafi'i rahmatullahi alaih yang dijumpa kemudian nama Syekh Waqi'. Imam Syafi'i ini tak ada wa'ada duk ngapai tak orang ingat. Imam Syafi'i kata ngapai tak orang ingat, tak ingat cara dia sekarang lah, cuma tak buku tak orang ingat. Imam Syafi'i ini tuan-tuan semua tahu saat-saat dia kota dia buka muka surat, dia tak tanya aku tu waktu sampai kau ingat buka isi betul state lah. Kemudian hari itu tu buat banyak kali, buat sekali tak ada ingat, buat sekali tak ada ingat, pergi jumpa tu boleh. Kalau orang pernah pergi Mesir, apa nama maqam Syekh Waqi' ni ada di Mesir. Ada di Mesir berhampiran dengan kubur Syekh Zakaria Al-Ansari, dekat salah sebuah masjid. Di situ juga terkenal dengan maqam Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Baik, dijumpa tak pun tanya ngapai tak pun ingat sehingga Ustaz itu kota syair dia Imam Syafi'i ya anak murid Imam Syafi'i buat syair. Syakautu ila waqi'an min su'il hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Syakautu aku ngadu kat aku masyarakat. Syakautu ila Waqi', aku mengadu biasa kat aku nama aku Waqi'. Min su'il hifzi, daripada ataupun dengan sebab jahat hafalan maksudnya ingat. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan ba'da dengan macam sudah tinggal macam fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa 'indani bi anna 'ilman. Diajak itu bahawa ilmu tetap Allah la yudalil asr. Ilmu Allah Ta'ala dia takkan tukang duduk di tempat yang banyak akibatnya menolaknya. Karena ilmu ni dia dapat dengan ilmu basir, ilmu rohani. Bila ilmu basirah dia takkan boleh memahami hakikat ini. Sebab tu setengah orang faham ilmu ni, dia faham tentang ilmu ni fakta.
Bila tanya boleh jawab, tanya boleh jawab, tanya boleh jawab. Kamu faham? Tanya boleh jawab, tanya boleh jawab. Orang belajar kadang-kadang niat belajar dia tak pandai. Bila orang tanya orang boleh jawab. Tapi dia tak faham yang orang sebab dia tak faham ilmu dalam. Ada yang ulama pegang ilmu dia adalah membentuk peribadi kita Allah Ta'ala dan juga ya. Dia akan memahami tuntutan syariat. Apa yang paham ilmu dengan rohani ini letakkan pandang Allah. Setiap ilmu atau setiap benda yang didatangkan dari Allah. Sebagai contoh dan macam contoh lagi, maya untuk diri. Kalau tak pilih dia kata sunat. Dia kata memang sunat. Bukan wajib. Tapi kalau kita tengok ayah-ayah kita dulu bayar, kalau tak pilih kamu, kita fikir Allah sunat. Tapi mereka maaf. Karena mereka memahami ilmu dengan rohani dan basirah. Basirah apa nak? Amalan itulah yang membentuk jadi. Sebab itu tentang hari ini, kita tengok orang tak mampu nak ada kekuatan dalam masalah untuk bangunan agama. Suami isteri sekali sebenarnya. Kalau kita tengok berita-berita sebenarnya yang ikut suami isteri, dia tak ada ketahanan. Orang lama ayah kita belajar ilmu dengan pandangan basirah. Kita tak tengok tansunan. Kita kata amalan ni lah membantu jadi Allah Ta'ala. Sebab itu susah tak ramai dari kita tak. Sebab mereka belajar dengan rohani. Ayah-ayah kita, kawan-kawan kita, mereka belajar dengan rohani. Yang orang buku cara dia kena faham. Ainul basirah, mata hati, mata pandangan hati. Jadi kembali pada pembahasan kita, undang-undang dan ilmu-ilmu jasmani boleh dicari dan dikaji oleh manusia. Boleh dipikir dengan akal. Ilmu jasmani, ilmu zahirah. Tetapi undang-undang peraturan rohani, yaitu hukum syara, tidak akan dapat diketahui melainkan dengan jalan diterima dari Allah Ta'ala. Jadi ilmu zahir, dia boleh fikirkan. Ilmu rohani tak boleh fikir. Dia kena terima daripada syariat. Dan akal kita begitu mata terbatas. Akal kita terbatas, dia tak boleh nak faham dengan sendiri, melainkan dia kena bantuan dengan undang-undang syar'i ataupun undang-undang syar'i. Kalau undang-undang syar'i tak perlu tentang kita fikir, kita tak perlu fikir. Utama tadi. Ada kata benda tu baik, orang kata tak baik. Ada benda baik, orang kata baik. Ada benda tak baik, orang kata baik. Ada benda baik, orang kata tak baik. Tak cara fikir. Otak ni memang otak ni bagus. Kenapa nak fikir pilihan. Tapi kalau tak tahu bimbingan syarab, dia fikir, dia pasal nanti, ada benda ke elok, ada semua kata tak elok, saya contoh. Contoh saya, ada orang yang hutang saya. Contoh lah. Lepas hutang saja, lepas dia buli saya. Tiba-tiba ada orang yang buli saya, dia minta hutang. Oh itu, saya pergi lagi. Tengah orang kenal saya, dia kata, hang ni bodoh, dia tahu. Tengah orang dia kata, hang ni bagus, orang tu pergi hang, pun minta hutang lagi. Orang kata bagus, orang kata tak pernah bagus. Aku kalau nak kira fikir kan, tapi sudah tak semua sebab dapat fikir. Sebab tu nak fikir bagi bukti ni, cara yang mereka yang cara fikir. Kalau ikut kita mana? So, kena beli lah, orang minta hutang 2,000, orang minta pinjam dia 2,000, pergi. Tengah orang kata, hang ni bagi, jalan kawan tu pergi, kita dia usahakan tolong orang bagi, orang tak bagi. Tak pernah ada bukti, betul kan bagi. Lepas tu kita pergi bapak sama, kita bagi. Berapa? Tak salah dulu, betul lah. Ada kita agak jawab, tak bagi. Oh, pasal apa? Tahu lah kawan tu nak tipu yang tak iya, apa ya? Bagi juga doang tu. Tapi tidak. Sebab tu akal fikiran ini terbatas. Tentang syarab pulanya.
Contoh dan saya tanya tuan-tuan, kita ingat tentang malam ni. Ada salah satu kawan kita dalam zaman ni. Dia tanam pokok. Tapi pula Allah strawberry. Tuan-tuan ada tahu. Dia tanam pokok juga dan dekat rumahnya. Oh, malam ni pula strawberry. Ada obat. Tak payah, nanti balik saja. Ada semua tahu. Dengar kata, baik ada Allah tanam pokok juga strawberry. Kalau tahu, ada setengah tahu, okey. Okey, bodoh, pendek kena nanti duduk balik tak dia. Kalau tanam pokok juga dalam pegang rumah ramai gila ni, kena kau beli, tak tapi pokok tak. Hasil obatnya semua ni, kan bekerja-kerja buat kerja tak. Ada setengah orang dia kata, orang kata, cantik, ada kata, tak boleh tengok. Jadi, unta Nabi Saleh pula telah batu. Tetapi dia tahu. Tapi pula telah batu. Tak ada. Telah batu pula. Benda telah batu. Nabi Ibrahim kena bakar sebulan. Benda tu batu. Yang tu kuasa Allah. Pokok benda kelak sendiri kuasa Allah boleh buat. Berpedak seperti ini, contoh lain sikit, atau tahu kita lain nak angkat kita akan kita dia kena tolong kita. Kalau angkat kita punya itu sebab ada di antara benda dan ilmu yang tidak boleh dikuasai oleh batu tuan kita kata yang dibantu oleh ilmu orang ini, iaitu batu manusia ini dia tak berlepas bukan setakat orang Islam pun perlu kepada hukum syarak. Kerana hukum syarak itu yang telah dicipta oleh penciptaan dan perjalanan segala cakrawala yang diperlukan oleh baik kita tahu. Dan peraturan rohani iaitu hukum syarak tidak akan dapat diketahui melainkan dengan jalan diterima dari Allah Ta'ala dengan perantara malaikat. Kerana menurut keadaan semula jadi, manusia tidak dapat menerima hukum secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Rasul-Rasul pilihan, itu pun pada keadaan yang tertentu. Semua tidak kata wujudan malaikat sebagai perantara. Karena orang takkan boleh terima syariat Allah Ta'ala. Malaikat benar-benar perantara yang dinamakan malaikat Allah Ta'ala untuk sampaikan syariat kepada kita ini terdapat hak terima dan jaya dengan wujudan malaikat. Seterusnya, dan kitab-kitab Allah, hukum-hukum dan peraturan yang disampaikan oleh malaikat wahyu ditulis sebagai sebuah kitab untuk dibaca dan dipelajari serta diamalkan. Ini tujuan turun kita. Tujuan turun kita Allah Ta'ala semua baca, belajar. Ada 3 makna. Kitab, Quran. Quran yang Allah Ta'ala turun, semua kita baca. Kalau kita baca, belajar. Kita cakap baca dalam belajar. Satu Quran yang terpun tafsir ini paling umum kita kita belajar surah Fatihah sampai pulang Alhamdulillah dan besar atas. Kalau kita nak jawab tentang buruk ni kata Quran kita. Kalau kita ada benda tak. Sebab tu paling kurang kena sebiji kita kena datang. Sebab tu kalau ada ustaz yang kerja kalau boleh kita konsisten benar-benar. Aku sistem-sistem tapak pengajian per kita yang mengaji daripada mula datang-datang ada nak datang di masjid kita ni cari tempat yang pengajian dia itu untuk menghantar dan tafsir. Ini saya ambil pada guru saya almarhum Ustaz Maulana Imam Masjid.
Kata kita nak beriman Quran ni mana paling orang biji tafsir nak tak. Daripada mula sampai hujung. Kalau tak kata maksudnya ada ayat yang kita tak faham. Tiba-tiba nak mengaku Quran dan sebagainya, dia kata tak boleh. Malaikat pula kepidannya saja nak semua dalam rekaman malaikat. Kalau dia lebih kedok, faham kedok. Dan banyak, bahkan ayat Quran ni banyak makna-makna yang dan Allah kadang-kadang faham dengan makna yang tersebut. Kita ada total dalam makna Quran. Memang dalam ini tidak salah faham. Bak akidah kan, bak fiqh kan yang serta Quran. Tentang ilmu kesufian kan, ayat-ayat berkaitan dengan ilmu-ilmu itu nak belajar maksud yang tersurat dan tersurat. Dengan pakai terima berarti kita nak faham agama, nak faham tak sebab pelajaran apa dengan pakai arti itu terima. Arti itu terima. Dan tadi yang ngajak di masjid pada gate Pulau pagi tadi ni bahas tentang sifat yang ada Allah diterima Melayu, maksudnya berkendak ataupun berkendak. Berkendak ataupun berkendak. Itu terjemah. Jangan berpegang ini nak sifat terjemah. Sebab berapa ramai mau pegang iradah dengan maksud berkendak, dia salah faham dengan Quran. Dia faham mana? Dia kata kendak itu maksudnya setiap benda yang Tuhan nak. Padahal dalam makna iradah itu bukan maksud mau. Dia terjemah hanya kehendak. Bahkan akan timbul permasalahan yang syak. Contoh kehendak. Bila kehendak kita mau keinginan. Bila keinginan bagi nafsu, Tuhan ada nafsu. Tuhan ada nafsu, tak ada nafsu. Jadi iradah yang terjemah kehendak itu terjemah arti yang maksudnya Allah Ta'ala mengizinkan sesuatu itu terjadi. Itu maksud iradah. Benda itu Tuhan tetapkan di azali bahawa kipas malam ini masjid berputar pada tiang sekian, maka berlaku untuk mengikat. Maksudnya Allah Ta'ala izin bagi jadi. Sebab tu sekarang orang faham tak, bila kehendak ni Tuhan mahu, bila Tuhan mahu ni Tuhan mahu. Tak semua benda iradah Tuhan mahu. Contohnya kapiaknya Fir'aun, Allah Ta'ala tak reda dan tak suka. Kita kehendak kita suka. Tentang duk rasa nak makan di sini bagi ni, maksudnya suka. Tapi Allah Ta'ala kehendak kan suka. Kehendak Allah dengan maksud meluluhkan satu itu bagi berlaku. Terjadi benar di atas ketentuan Tuhan itu bagi apa? Bukan maksud mau dan suka. Ada benda yang Tuhan luluskan berlaku tapi tak reda. Antaranya maksiat, zina yang orang buat, Tuhan tak reda tapi berlaku. Maksudnya di bawah iradah. Maksud Allah Ta'ala luluskan yang berlaku ke zina tapi Tuhan tak reda. Maka dengan sebab iradah terjemah dia kena, tapi maksud dia bukan mau. Contohlah ayat Quran, wal awwal wal akhir. Allah Ta'ala yang pertama, Allah Ta'ala yang terakhir. Apa maksud pertama? Kalau ikut faham yang pertama itu maksudnya mula-mula Allah Ta'ala ada dulu, timbul dulu, lepas tu timbul makhluk ni. Tu kalau nak ikut faham segi terjemahan, wal awwalu, Allah Ta'ala yang pertama. Sebelum ada benda ni, ada dulu Allah Ta'ala. Lepas tu timbul benda ni. Tu kalau ikut faham tak tengok pada makna. Sebab awal yang pertama, apa yang pertama, apa faham dia dulu. Tu maksud pertama. Tu di antara contoh nak kata terjemah dan maksud ni perlu dipelajari. Tambah Quran, maksud dia macam-macam. Sebab tu kita memang kena meditasi. Memang kena meditasi untuk memahami tuntutan ayat Quran. Jangan tengok terjemah. Kadang tengok terjemah tu yang boleh tu rosak pegangan kita. Tengok terjemah ayat siapa selalu berkata, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah Ta'ala nak buat satu benda, Allah Ta'ala jadi, bukan jadi benda. Ada orang faham Allah Ta'ala buat satu benda, dia kata kalau Allah Ta'ala buat satu benda, dia kata tu bukan Allah tu Doraemon.
Pasal Doraemon anak kita tengok anak. Kawan dia nak buat matematik tak tahu. Doraemon mesti kira ajaib. Orang pula. Tu Doraemon bukan Allah buat dengan kata. Tapi ayat Quran Rasulullah Yasin takkan nak tolak ayat Quran. Dia kata tak nak tolak ayat Quran. Ayat Quran agak kata Allah Ta'ala nampak contoh. Fayaqulukun fayakun, maka Allah kata jadi hai benar, fayakun jadi benar. Kalau pakai terjemah letih juga. Allah Ta'ala nampak pun mau kata Qudrat tak nak pakai sifat qudrat. Jadi baca Doraemon. Salah faham. Saya orang ini juga faham tu. Baca surah ini tengok di mana Allah Ta'ala kata jadilah. Faham pakai cakap jadi terbaik. Dia ingat di sini tu. Ada kata-kata Quran perlu dipelajari makna ataupun maksud. Dia ada makna, ada dua lagi, makna terjemah dengan makna maksud. Makna terjemah itu arti. Arti tak ada pegang. Tujuan arti ni nak faham makna. Contoh makna umum ba'da wadduha wal laili idza saja. Tengok mana urut cerita pasal waktu duha, faham dah umum. Dalam surah ni dah nak urut cerita pasal neraka jahanam. Dalam surah urut cerita kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dan surah Al-Kahfi. Ada faham makna umum. Nak faham maksud yang sebenar ayat tu dalam itu. Kembali pada cerita kita. Jadi kitab Allah Subhanahu wa taala perlu dibaca dan dipelajari serta diamalkan oleh umat manusia. Bukan sekadar baca, bukan sekadar faham, tapi kena amal. Sebab tu kita tengok sirah. Tentang pasal nak saya fikir lama. Dulu fikir lama. Dulu ngaji. Waktu sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat ni masuk Islam. Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah. Sahabat-sahabat mula masuk Islam ni, dan orang lain masuk Islam, orang lain kena derah. Kena bunuh melapor macam-macam, kena derah dengan musyrikin. Saya dengan belajar sirah saya fikir Allah. Sahabat-sahabat Nabi yang kuat-kuat, yang wali orang takkan dia buat tak gitu. Lu kawan dia. Tentang fikir Allah. Saya fikir Allah dulu tu ni dulu. Bukan mudah dia ni macam saya nak umat. Orang hebat. Saya nak Hamzah orang hebat. Sahabat-sahabat ni hebat tambah Abu Zar Al-Ghifari. Sakano. Orang nak mampu dengan kuda tu boleh tahan, boleh tarik tali, boleh tahan. Orang nak mampu dengan kuda. Hebat kan? Bila sahabat-sahabat dari masuk Islam yang lemah-lemah duk kena derah, takkan mereka ni tak berani nak balas. Kau nak pergi tamu juga kan, mereka buat pajak dengan sahabat-sahabat ni. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni di antara orang kaya ni tuan-tuan nak tahu Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, ahli perniagaan. Fikir cara logik ni, ahli perniagaan ni bisnes besar, agak-agak pekerja ramai. Dia kata Datuk Latang Seri lah. Cuma tak ada lah gelaran tu. Cara baca Sayyidina Utsman bin Affan semua kita tahu kaya sampai ulama buat kitab tentang kekayaan sahabat. 5 otih muka sunat cerita kisah kekayaan sahabat. Sayyidina Utsman bin Affan, minta maaf, Abdul Rahman bin Auf yang ketika meninggal mereka, ulama tulis dalam kitab meninggalkan duit cash di rumah ni hampir 100,000 dinar. 100,000 dinar ni banyak. 1 dinar ni 4 gram suku kan, 4.25 gram. 1 dinar seping 1 dinar. Kalau timbang 4 gram ni, kalau 1 gram 500, 1 dinar tu dah ada 2,000 lebih. Kalau sekeping 1 dinar 2,000, tuan-tuan kira 10 dinar. Kalau sekeping 2,000 lebih 10 dinar tak apa. Tuan-tuan kira tak 1 dinar. Lepas tu tuan-tuan kira tak 1,000 dinar. Lepas tu tuan-tuan kira tak 10,000 dinar. Lepas tu tuan-tuan kira tak 100,000 dinar. Tak kata-kata kayak bisnes besar. Ada tak pegawai atau staf ataupun petugas ataupun pekerja? Ada. Takkan tak boleh minta bantuan pekerja untuk memberi arahan kepada pekerja-pekerja untuk selamatkan orang Islam yang tengah duduk ni.
Kalau tak perang mungkin selamat lah. Jangan ikat kalau dia tu. Pasal apa dia tak pilauan? Kerana ayat Quran suruh perang tak turun. Pasal tu dia tak faham. Sahabat Nabi nak tindak, ada ayat Quran terus dia faham. Tak ada ayat Quran dia tak main. Tunggu. Kita dengar ni orang ceramah mana jerah. Sahabat lain jerah dengan dinah. Hingga Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Antaranya hatinya. Sayyidina Abu Bakar pergi rumah Nabi, Mbak tanya lagu mana ni Rasulullah. Kawan-kawan kita ni semua Bakar pergi semua. Hijrah tinggal kita tak pergi begini. Itu tanda kita fiksirah. Kalangan kata saya Allah Al-Qutin. Dan juga diletak dalam kitab sirah Ibn Hisham. Kita tak pergi lagi. Nabi kata saya sedang menunggu turunnya wahyu dan arahan untuk kita berhijrah. Dulu orang lain pergi dah. Dah turun wahyu suruh Bakar pergi. Nabi suruh pergi, tinggal Nabi dengan Sayyidina Bakar. Sayyidina Bakar pergi tanya, kita nak pergi bila Nabi tengah turun wahyu. Jadi kesimpulan abang kata Quran ni baca, belajar, ramai. Sebab tu sahabat turun ayat tu amal, lepas amal ayat tu baru hafal ayat lain pula. Amal sampai boleh baru hafal. Ini di antara keperluan terhadap kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni kita dengar ni dengan saja maksud saya, kita kena mula mempelajari kitab-kitab tafsir untuk khatam daripada mula sampai hujung. Sebab dia jadi usaha dan berpan, Tuhan uji kita dengan kematian. Lalu tanya apakah kitab panduan? Nak jawab pun lah. Quran adalah kitab panduan itu, tapi ada lagi sebahagian dalam Quran yang kita tak tahu. Kita tak pastilah orang tinggi awal dari kita ni jawab pun lah. Kita tak tahu. Ikut rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Cuma kita ada lagi nak ikut orang kita buat persiapan jaga kita. Baik, katanya lagi. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sememang maklum bahawa undang-undang dan peraturan-peraturan itu tidak dapat dipahami sebagaimana yang semestinya oleh kebanyakan manusia. Jadi tak dia nak faham. Maka Allah Subhanahu wa taala yang amat bijaksana telah memilih orang yang diketahuinya layak menjadi penyampai dan pensyarah yang menerangkan undang-undang itu satu persatu, dan pensyarah itu ialah Rasulnya, iaitulah Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Anak tolong orang ni itulah hak ni Allah Ta'ala ambil Rasul, dan Rasul adalah orang. Allah Ta'ala tak guna malaikat, guna orang. Tidak kita fikir dalam logik dia biar daripada Allah Ta'ala malaikat menghakak kita ataupun Rasul dari kalangan malaikat, supaya orang kafir Quraisy dapat berkurang kat Rasul kita tak boleh. Ni duk pergi khianat, duk pergi kena Nabi menjadi kesian kat Nabi kita. Tapi Allah Ta'ala hantar Rasul di kalangan orang. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Allah Ta'ala nak semua Nabi sampaikan dan suruh kita tipu benda Nabi buat. Kalau Rasul di kalangan malaikat, kita tak boleh tipu. Tak malaikat, tak nikah, tak makan nasi, tak tidur, tak cuci, tak berak. Nak makan ikut rumah, nak makan rumah. Tak ada orang tunjuk. Sebab tu hikmah Allah Ta'ala tak hantar Rasul di kalangan malaikat. Saya dulu jadi kafir, ustaz tak Nabi kena buat jadi sampai jadi awak lah. Allah Ta'ala tak lantik malaikat di Rasul senang. Ambil buat kacau melayang ni. Saya dulu jadi kafir dulu. Dia pun nak buat lebih kurang kat Rasul ni, jokah tadi melayang. Dan siapa Allah Ta'ala lantik Rasul ni orang? Rasul tadi tiba-tiba wanita tengah ni, kita kata sahabatnya Rasul dulu pujiannya, dia kata tu Rasul, lakukan Rasul. Maksudnya tak boleh jadikan Rasul sebagai kita. Itu balik sebab tu kata ilmu zahir dengan ilmu rohani dia lain. Kalau ilmu dengan sekat letak di minda, tu ilmu zahir. Tanya boleh jawab tangan, tapi dia tak duduk di sini. Sebab tu orang salah faham. Bila kita nasihat setengah kawan kita orang salah, bukan tak hilang. Sabar
Nabi dulu jangan buat. Dia tentu Nabi, dia bukan Nabi. Masuk pada kata dulu, jangan duk ganding bukan Nabi, jangan duk cerita Nabi ni boleh sabak sebab aku bukan Nabi. Sebab tu dia kata dulu. Tapi Allah telah hantar Nabi ni orang makhluk je. Tidak hantar malaikat. Rasul akhir zaman adalah malaikat. Rasul zaman Nabi Musa tak hantar Nabi Musa, hantar malaikat. Tapi kenapa ambil orang nak suruh dia? Orang panggil hikmah ataupun ilmu rohani. Dia dapat memahami apakah hikmah Allah telah buat ini, apakah hikmah Allah telah buat macam itu. Itu perantara di kalangan manusia. Sikit lagi, ada yang alam akhirat. Cerita pasal hadis panjang terbaca lepas lah. Nak cerita tentang wujudnya alam akhirat. Sesuatu undang-undang atau perlembagaan tidak akan ada nilai kalaulah tidak dihormati dan dipatuhi. Tak ada faedah apa. Sebab itu syariat Islam tadi ni berlaku keabayan di antara tanda akhir zaman terabat. Sebab itu ulama sebut akhir zaman ni Islam tidak dipandang bernilai. Tak ada harga orang punya Islam. Kenapa kata tak ada harga sedangkan kita Islam? Kerana tidak mematuhi peraturan dan juga perintah siapa? Perintah Islam juga betul. Itu dia Muslim kita disebut orang tidak melihat Islam sebagai bentuk agama yang bernilai. Kerana nilai tak nilai itu diamal. Sini kalau kita kata suatu undang-undang atau perlembagaan tidak akan ada nilainya kalaulah tidak dihormati dan dipatuhi. Tak betul. Banyak orang dah tahu banyak ni siapa. Kita mau banyak kita mau. Orang mau banyak dah tiuan. Dah tahu orang dia tak ikut kemangan. Quran kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang yang beriman, Tuhan wajibkan kepada kamu qisas bunuh balas dalam masalah pembunuhan yang telah bunuh balas. Ayat tu ada dalam Quran, dia orang baca berlagu. Ya ayyuhal dapat dengar. Tapi duduk dalam Quran. Kalau ni kita baca tak ada nilai kalau tak dipatuhi. Itu dalam bab tu, dalam bab lain. Dalam bab larangan Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Riba berlemak-lemak. Riba berlemak-lemak tak dipatuhi. Upahakan seharian dalam kehidupan tak betul. Kita contoh bulan lepas, berapa ramai orang yang melaksanakan urus jaga, dia sendiri pembeli, dia sendiri penjual. Ada contoh saya tentang tolong jual barang bukan bagi 10 benda. Contoh kita kata jual handphone, jual kasut. Contoh bagi kita wakil ke kasut 10 pasang nampak ni. Contoh saya jual dah 9 pasang, tinggal pasang ni saya minat. Masa minat besok ni saya pun beli. Saya beli kasut yang balance pasang tu, saya beli kat rumah. Saya pembeli. Saya beli ke tukang jual juga. Dalam mereka satu muamalah, kalau seorang yang berakad tak sah. Dia kena muta'aqidan, dua orang berakad, dia kahwin. Pengantin dengan Tok Imam, aku nikahkan di kau rumah. Pengantin kata aku terima ni, aku panggil dua orang yang berakad. Dua orang yang berakad nikah. Tok Imam seorang, pengantin seorang. Jual beli betul tengok tepi kedai. Kan jual atas saya jual no? Saya beli. Di barang ni hak saya jual tadi, kasut tadi ni, saya pembeli siapa jual? Tak sah. Bila tak sah, syarak tak iktiraf, kita tidak dibenarkan mengambil manfaat dengan barang tersebut sebab bukan milik kita ni. Tapi ramai dah orang buat jual beli tu. Walaupun dia tolong jual barang, abang ada balance, dia beli barang tu. Macam saya wakil tuan-tuan suruh jual kasut lah, saya jual dah 9 pasang. Pasang hak balance tu saya sendiri beli kat rumah, beli kat saya. Saya beli kat aku.
Aku dugaan sama. Apa orang panggil hukum syarak tak diamalkan. Dalam fiqh sebut tak boleh satu akad. Tak minta maaf, tak boleh seorang yang berakad pada satu muamalah. Ramai orang hutang juga, hutang dia kena ada dua. Yang berhutang dan pemberi hutang dia kena ada dua. Kita pergi bank buat loan, buat pinjaman ke apa, kita meminjam, bank boleh pinjam, ataupun kita hutang, bank boleh hutang. Ni kita sendiri yang beri hutang, kita sendiri yang hutang, orang sama. Waktu bila berlaku, waktu kita pegang duit amanah orang, saya pegang duit nak beli lembu korban RM14,000 untuk dekat dia. Tiba-tiba nak pakai lunar motor, saya pakai dulu. Minggu depan saya ganti balik, cukup RM14,000. Saya ambil dan motor untuk kira hutang apa. Sebab tu Syekh Esok Umar kata, orang jaga duit amanah orang ni, bila dia guna dulu, dia buat satu kesalahan, satu dosa yang perlu bertobat. Tak ikut mereka. Kalau saya pernah buat, saya tak ikut dulu. Sebab apa? Al-Qarbu, pinjam atau hutang ni, dia kena ada orang yang minta hutang dan ada orang berhutang. Kalau benda yang tak kena akad, tak apa, orang boleh. Contohnya bayar zakat. Bayar zakat tak ada kontrak, tak ada akad. Lepas tu bayar zakat boleh transfer niat zakat tu yang dia tak kenal sahaja aku bayar tak kena. Ataupun saya bayar zakat kepada kamu, dia tak kena akad. Bagi tarik zakat, kawan-kawan baik, terima kasih, tak boleh kan? Tapi kalau benda perlu akad, kena akad. Jangan tinggal beli dekat nikah, mana boleh, tak akad. Dia mengatakan ke anak ni, ke apa setuju ni? Setuju. Tanya apa setuju ni? Setuju. Tak mahu nak kawan? Kita 12 tahun kau beli, saya nak duduk sekalian, kalau boleh. Tak tahu. Kena akad tu. Benda yang kena akad dalam mereka memang kena akad. Kalau tak akad tak semua. Melainkan benda yang tak kena akad. Betul tak akad. Contohnya saya ingat pada ni. Yang kena akad tetap kena akad. Maka dengan sebab tu seorang yang berakad, dia tak boleh, dia kena ruang. Sebab tu ada khilaf ulama, kita beli pakaian dalam seperti air di hospital, rumput duit pulang. Imam Nawawi kata boleh, sebagian ulama kata tak boleh. Sebab apa? Sebab yang melaksanakan prosedur itu orang tu seorang. Saya tak kata tak boleh, sebab Imam Nawawi kata boleh. Orang yang baik pun mu'afah harus dan halal sepasang jual beli ayam, apa nama? 7A, Coca-Cola, beli kat mesin tu, bodek, wajun, tiap tim kita maaf, kita ambil ini. Imam Nawawi kata sah, baik pun mu'afah, sebab ada yang buat tak sampai dah juga apa-apa. Tapi nak ada ulama kata tak boleh. Saya nak faham ulama kata tak boleh lah, tapi kita pakai hukum apa boleh. Pasal apa ulama hujah dia tak boleh? Sebab kawan tu misi dia bukan lah. Ibadah dan hukum ni dia mesti dilakukan oleh mukallaf. Itu kita pernah bincang sesuatu baca Quran kepada si mati. Kita bincang sama-sama kawan kita, ustaz kita. Boleh tak kita nak jenazah ataupun jenazah meninggal ni kita pasang CD 20 tapi kita tak kat dengar nak bumi ke bawah nak panggil siapa bagi CD baca Quran kat sini. Indonesia apa baru CD nak panggil pasang di kubur lepas bumi tu pasang berbulan-bulan pakai solar tak habis bateri solar ngaji belum pun datang ulang boleh pakai gitu ni ulama berbahan mukallaf kena nak berkata fiqh sebab tu fiqh akidah tasawuf di antara fardhu yang dicetuskan daripada Al-Quranul Karim. Jadi sekurang-kurangnya kalau tak mampu terus memahami tafsir Quran, kita memahami 3 sumber yang besar ini, iaitu fiqh, tauhid dan juga tasawuf. Untuk memahami tuntutan Al-Quran itu pun boleh dikira memadai dalam usaha memahami Al-Quran. Baik, kita coba sesi yang awal itu kota kata tak dipatuhi tak nak dinai.
Sikit lagi. Kata kita kebanyakan manusia tidak menghormati sesuatu undang-undang atau perlembagaan melainkan setelah mengetahui balasan baik bagi orang yang menghormati dan mematuhi, dan balasan buruk bagi orang yang mencabuli dan mencuaikannya. Oleh sebab hidup manusia dalam alam dunia ini adalah untuk sementara waktu sahaja, maka balasan yang sepenuh-penuh kesempurnaannya dan seadil-adil keadaannya tentulah tidak difikir layak diberikan seseorang menerima dalam alam sementara ini. Bahkan bagi melayakkan yang tersebut, diakui benar adanya satu alam yang berpanjangan lagi kekal, iaitulah alam akhirat, alam yang bermula dari masa berakhir hidup manusia dalam alam dunia ini. Nak kata dalam hadis itu, anak menyebut tentang kebenaran wujudnya alam akhirat yang merupakan tempat untuk diberikan balasan setimpal. Kalau dia ada salah orang, Allah Ta'ala akan ambil dan bahagikan pahala-pahala kepada orang yang pernah berbuat salah. Ini orang bagi dia kesas. Sebab kita duduk dah dunia ini yang insyaAllah esok pahala lagi dia. Kalau kita pernah jadi orang jadi sedap ke tak sedap, sebab tu kena rajin minta maaf tuan, raya minta maaf raya. Kadang-kadang tak kita zalim tak sedap. Esok kena bagi pahala malaikat ni, kena bagi kat mat, kena bagi kat Yusuf, bagi kat Karim, bagi kat Lan, bagi kat Fian. Habis tak ada apa yang berkelana orang diri, belanja pula tak apa. Sebab zalim yang akan diambil pahala kita serah dari Allah. Ini adalah hal akhirat. Sebab tu duduk orang ni jangan buat kepada Allah berdoa. Dia nak ditunjuk kali syak pakai mereka atas jalan raya, pak-pak tadi atas orang duk kalau hantar anak sekolah, nak potong lori mereka duk tunggu berderet dekat mereka ni. Dia nak turun beli donat dengan kali depan, parking lah tepi jalan, minta kereta pak-pak tadi atas. Susah punya orang, esok dia nak bagi pahala kat orang makan, dia kena kalau zalim. Ada orang tak pesan, udah lepas banyak kali dah kita tahu. Dan zalim orang buat satu benda yang menyulitkan keadaan orang. Dia tak tahu apa. Tak berhenti di kedai dia parking belakang kereta orang tu bini dia tu nak beli ayam, nak beli ayam tu nak tunggu dia. Ada patah saat-saat jangan bikat kita saja, nak bikat orang lain. Saya pernah nak pergi mujur lah, tak ada masalah pun. Sekadar nak pergi kuliah dengan mereka lambat. Dia formal anak belakang nak pulang lepas belakang nak marah nak tengok pegang ustaz saja tak sebab kau tahu kena sebab juga ilah menyulitkan orang. Jadi di akhirat ni akan dibahagikan pahala-pahala kita. Tengok akaun kita kosong dan yang lain. Baik, panjang cerita kita nanti dulu, nanti kita tunggu lagi lah. Kalau tak ada usaha apa kita buat pelan-pelan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambahan pula manusia dijadikan Allah tersusun dari lisan dan juga roh. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam ma tasna'un. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma a'inna wa jahilna wa dhakkirna ma nusina. رب زدنا علما والحكمة بالصالحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعجلت الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليكم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.